Satu high income skill yang ramai tak tahu iaitu kemahiran bercakap. Dulu, fee saya bercakap sejam baru RM100 sahaja. Tapi sekarang boleh capai lebih RM10,000 sejam. 7 tips yang boleh improve kemahiran bercakap anda. Jom saya share. Tips yang pertama, pastikan suara anda dinamik. Tak adalah monoton je memanjang, bosan. Tips yang kedua, pastikan anda maintain eye contact dengan orang yang anda bercakap. Jangan pandang ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, konten mestilah berstruktur. Jangan berterabur. Kalau berterabur, orang tak faham dan orang tak boleh nak pinpoint apa yang anda cakap. Yang keempat, body language mestilah confident, bukannya nervous. And yang kelima, audience anda mestilah anda berinteraktif ataupun engage dengan mereka, bukannya duduk senyap terpaku di atas pentas. Nak tahu tips ke-6 dan ke-7? Komen nak, saya akan kongsikannya.